Selalu orang nak ingat-ingat 3 hukum ni, antara 3 hukum ni kadang-kadang keliru izhar. Okey, iklab kebanyakan orang dah tahu dah, nampak mim kecil iklab. Okey, tapi antara 3 ni kadang-kadang kita keliru. Okey, saya nak bagi tips Okey, untuk berlakunya hukum, termasuklah hukum iklab sekali nak berlaku 4 hukum ni, dia mesti ada 2 huruf. Okey, dia ada huruf 1, dia ada huruf 2. Samalah, ifak pun sama, mesti ada huruf 1, huruf 2. Okey, idgham pun sama, huruf 1, huruf 2. Iklab pun sama, huruf 1, dia ada huruf 1, huruf 2. Dan syarat dia mestilah huruf 1 mesti mati, huruf 2 mesti hidup. Sama aja. Huruf 1 mati, huruf 2 hidup. Yang ini simbolik tanda sajalah untuk contohnya untuk hukum ikhfa, huruf dia mati tapi matinya tidaklah bertanda sukun. Tapi saya letak tanda sukun tu nak menandakan huruf tu adalah huruf yang mati. Huruf pertama dia mesti mati. Idgham pun sama, huruf pertama mesti mati, huruf kedua mesti hidup. Iklab pun samalah, macam gitu Okey. Jadi apa beza izhar ikhfa dengan idgham? Dia punya ciri-ciri sama je. Mati jumpa hidup, mati jumpa hidup, mati jumpa hidup. Okey, yang membezakan dia adalah, okey, kita pergi kepada izhar dulu Kalau izhar, okey, nombor 1 izhar. Kalau bacaan izhar, huruf pertama dia bunyi, huruf kedua dia bunyi. Okey, contoh man amana. Man amana. Okey, man. Nun tu bunyi, man. Man huruf pertama bunyi, huruf kedua pun bunyi. Okey, itu adalah hukum izhar. Kalau kita tengok huruf mati dia bunyi, huruf yang dia jumpa huruf selepas dia tu pun berbunyi, maksud dia hukum izhar. Tekalah izhar apa? Izhar halqi ke izhar syafawi? Okey, dapat? Kalau idgham, huruf pertama tak bunyi, huruf kedua yang bunyi. Okey, huruf pertama tak bunyi langsung. Contoh, man, ma contoh. Okey, manma. Asal dia manma. Tapi kalau kita tengok dalam Akuan Resam Usmani, kalau nun mati jumpa mim, dia akan letak sabdu kat mim. Dia akan bunyi mamma. Nun bunyi ke tidak? Nun tak bunyi langsung. Dia terus mam. Dia terus masuk huruf kedua. Mamma. Nun tu kita boleh buang terus. Mamma. Itu hukum idgham. Kalau kita tengok bacaan kat situ, huruf pertama dia tak bunyi langsung, maksudnya dia adalah hukum idgham. Cuma kita tak tahulah idgham apa, kena teka lah. Kalau lagi bagus, hafal lah. Okay, kalau ikhfa pula. Ikhfa dia tengah-tengah yang bunyi. Tanda pun tak bunyi, huruf 1 pun tak bunyi, huruf 2 pun tak bunyi. Dia ambil bunyi tengah. Dia tak bunyi man. Dia tak bunyi, mim ni baris bawah Dia tak bunyi min. Dia tak bunyi mit. Dia bunyi mil. Tengah-tengah. Nun tak bunyi. Jim pun dia tak bunyi. Bila nak baca baris tu lah baru bunyi jimnya. Tapi waktu dengung tu, jim tu tak bunyi. Mil. Dia main tengah-tengah. Mil. Baru kita sebut ju. Mil. Ju. Macam tu. Kalau bunyi dia tanda pun tak bunyi, huruf tu pun tak bunyi. Ketika kita mendengungkan bunyi tu, jadi dia bunyi tengah-tengah, kita dia punya hukum jatuh bawah ikhfa. Ikhfa ni dia tengah-tengah. Dia tak ambil mana-mana bunyi. Okey, dapat ke? Boleh? Tak apa. Boleh? Jadi bila kita baca, kita kena kenal pasti kita baca tu macam mana. Tapi kalau kita baca pun salah, kemungkinan hukum yang kita dapat tu lah berbeza lah.